Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Najwa binti Muhammad Anwar dan saya Nurul Amni Amirah binti Muhammad Yusof. Okey, pada hari ini kami akan membuat sektor bulatan bagi acara Padang bagi subjek MPU 3411 olahraga. Bagi tugasan 2. Jom kita kata. Bersama saya, bahan utama untuk membuat sektor bulatan, botol bersama tepung. Dengan saya pula ada pita pengukur dan tali untuk mengukur jarak. Lagi satu, kita ada kayu untuk menanda pusat bulatan. Pertama, pacakkan kayu pada pusat bulatan. Kemudian, kita akan mengukur tali sepanjang 1.067 meter menggunakan pita pengukur untuk menjadikan ia sebagai jejari bagi pusat bulatan kita. Kita akan lakau bulatan kita gunakan tepung yang telah kita ikat. Kemudian kita akan buat garisan kiri dan kanan pusat bulatan sepanjang 4 meter kiri dan 4 meter kanan. Tanda pangkah pada 3 meter yang pertama untuk mencari titik tengah dan juga sebagai paksi lurus Y. Kemudian, tandakan pangkah pada meter yang ke-19.078 yang selari dengan tanda pangkah 3 meter. Seterusnya, tanda pangkah pada 6 meter kiri dan kanan dari tanda 19.078 meter. Akhir sekali, bina garisan daripada hujung 6 meter tersebut kiri dan kanan sehingga ke titik tengah bulatan. Dan siap.